Guys, gue kira nasi goreng cuma ada di Indonesia, ternyata ada di Malaysia. Uhuy. Terus kalau di Malaysia ini nasi gorengnya lebih beragam gitu, kayak ada nasi goreng kampung, nasi goreng kambing, nasi goreng daging, black pepper, nasi goreng paprika, terus banyak banget. Terus ini aku By the way, it's supposed to be pedas, but it's not really. So I'm gonna go and ask for some chili padi. Nasi goreng kampung pedas. That'll be awesome. Nasi goreng kampung arrived. Looks really good over here, and so I'll give it a go. Okay. Bayangkan, sebuah hidangan ringkas yang lahir dari dapur kampung, kini berjaya menggegarkan lidah pelancong barat. Mereka datang dengan ribuan kilometer penerbangan, mencari pengalaman unik di Malaysia. Tapi siapa sangka, bukan hotel mewah, bukan makanan bintang 5 yang buat mereka jatuh cinta. Sebaliknya, hanya sepinggan nasi goreng kampung di Malaysia. Nasi goreng kampung bukan sekadar makanan. Ia adalah jiwa rakyat. Gabungan nasi semalam ditumis dengan ikan bilis rangup, cili padi pedas membara, sayur kampung segar, ditambah pula dengan aroma asap kuali panas yang memikat deria. Satu gigitan cukup untuk menghantar mereka ke dunia rasa yang tak pernah ditemui di negara asal. Dan disinilah magisnya Malaysia. Sesuatu yang dianggap sederhana oleh rakyat tempatan menjadi luar biasa di mata orang asing. Bagi pelancong barat, nasi goreng kampung bukan hanya makanan. Ia pengalaman budaya. Ia nostalgia baru. Dan ia bukti bagaimana Malaysia berjaya menawan dunia melalui cita rasa kampungnya. That'll be awesome. Nasi goreng kampung arrived. Looks really good over here, and so I'll give it a go. Okay, they actually have, I think it's anchovies over here, what they have. So they have the anchovies as well. Really nice and crunchy. Huh? How much rating? It's good. Good. Yummy. Very yummy. Yummy. Rating level? Very good. I'm not trying to make him happy, but it's really good. It's well cooked. I don't know who cooked it, but I feel like the chef knows what the chef is doing. And that's why it's really good. And that's why it's definitely, I mean, if you come to Malaysia, definitely give it a go. I'm looking for nasi goreng kampung. Do you have that? Yes. What does it have in it? One fish, nasi goreng kampung. Oh, Fried egg one. yes. And this vegetable, okay, you can eat. Yeah, I can eat that. How long have you been making fried rice? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, 6 minutes. How many years have you been this one, cooking? 8 years already. This spot? This spot? Express 2 years, 3 years. Oh. Express 5 years. You know what spicy, huh? A little bit. It looks good, the spicy sauce. Oh, it smells amazing. How did you learn to cook? Friday and Saturday close. How did you learn to make all of this? From learn family? cooking. Yes, I come here, I married here, and stay here a long time, can cook. What sauce is that? This one, oyster sauce. I was recommended to try this as a form of Malaysian style comfort food. I don't think it's that different from nasi goreng, but I know it has salted anchovies, water spinach, and then something called bird's eye chili. Also, this cost me only 7 ringgit 50 cents. So cheap. It's so spicy. But other than that, this is really good. I think the anchovies add such a nice touch. And I love water spinach in this. I don't get enough greens in this country, so I love that. The runny egg goes so well with this. All of it is just bursting with flavor. I'm very impressed. Overall, I'm gonna score this an 8 out of 10. I really loved it. Hai guys, hari ni kita masak nasi goreng kampung yang berwohe. Bakso, jom masak. Untuk rempah kita ada ikan bilis, lagi ada cili padi, bawang putih lagi, bawang merah, belacan sikit. Dan kita tumbuk jadikan dia hancur. Sediakan minyak panas dan masukkan ikan bilis.
Okey, kita perlu goreng sehingga dia rangup dan sediakan. Masukkan sikit minyak lagi, bahan-bahan tumbuk kita dan kita perlu tumis sehingga dia wangi. Dah wangi, kita boleh tepikan dia, masukkan sikit minyak, telur dengan ayam dan kita teruskan tumis bahagian bawah sini sehingga kita punya telur wangi dan ayam masak. Ayam kita dah masak kan, kita boleh masukkan nasi kita. Kita masak sehingga nasi kita jadi lerai dulu. Nasi dah lerai, kita boleh masukkan sikit garam, chicken stock dengan sos ikan. Kita teruskan masak sehingga berasa kita cair dulu. Kemudian kita boleh masukkan kangkung, cili merah dengan ikan bilis. Kita gunakan suhu tinggi, masak sehingga wangi dan kangkung kita jadi lembut pun boleh dihidangkan. Bakso! By the way, it's supposed to be pedas, but it's not really. So I'm gonna go and ask for some chili padi. Nasi goreng kampung pedas. I think I overestimated my capabilities. This is extra pedas. It's like pedas. Hai korang, resepi yang diminta oleh ramai audience, nasi goreng kampung. Ho shit. Kena cuba ni. Ingredients dia sangat straightforward tapi lagi senang sebab ada crispy garlic chili Chef Zizi. So tips pertama untuk buat wok tak lekat tu, panaskan wok tu kau-kau dan testing dengan air. Bila air tu dah start menari, tu dia dah ready. Step pertama, kita goreng dulu belacan sampai rumah jiran dan komplain you. Kemudian kita letak kat tepi biar dia duduk diam-diam. Lepas tu, sila jangan cuci wok. Kita panaskan minyak dan masukkan sebiji telur. Goreng telur tu sampai kering. Kemudian masukkan nasi yang telah masak sekurang-kurangnya 1 hari, maksudnya overnight, dan pecahkan ketul-ketul nasi serupa ini. Tambah sedikit minyak dan masukkan bawang putih cincang, cili padi dan kangkung seterusnya. Goreng sikit-sikit sampai sebati. Jangan lupa belacan yang berwangi dan untuk seasoningnya hanya perlukan crispy garlic chili oil Chef Zizi. Dan sila goreng dengan api yang paling kuat sekali. Kemudian kicap pekat dan kicap cair. Sambung goreng sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minit. Wah, tengok tu. Holeng. Sabar, tak siap lagi. Sebiji telur goreng wok yang tepinya crispy sekali. Itu dia, dah siap. So, jangan lupa tengok muka next episode ya. Sekian, terima kasih dan selamat mencuba. Apa sebenarnya yang membuatkan nasi goreng kampung Malaysia begitu istimewa? Pertama, rasa asli. Pedas dari cili padi, masin gurih dari ikan bilis, dan harum asap kuali yang tak mungkin ditiru di restoran moden barat. Kedua, simplicity is beauty. Tiada hiasan mewah, tiada plating artistik, cuma nasi, telur, ikan bilis, sayur, dan cinta dalam masakan kampung. Pelancong barat terpegun kerana di negara mereka, nasi goreng biasanya hambar. Sekadar nasi digoreng dengan kicap atau sayur. Tetapi di Malaysia, setiap senduk nasi goreng, kampung ada cerita. Tentang nenek di kampung yang masak untuk cucu. Tentang ibu yang sepat-sepat siapkan sarapan sebelum ke ladang. Tentang gerai tepi jalan yang jadi penyelamat perut tengah malam. Mereka kata, this is the best fried rice on earth. Kerana di setiap suapan ada rasa kehangatan keluarga, kepedasan jiwa Melayu, dan keaslian budaya Nusantara. Inilah sebab nasi goreng kampung dianggap paling sedap di muka bumi. Sangat sedap. Ini aku nak buat korang makan nasi goreng kampung Kayangan tapi harga mampu. Nama kedai ni Nasi Goreng Kampung Basmati. Hello, ni bukan biasa-biasa tau. Pakai beras basmati ni. Kena. Yang wajib korang cuba nasi goreng kampung daging petai dengan nasi goreng Cina seafood. Dorang pun ada ayam goreng panas-panas dekat sini tau. Kalau korang datang sini memang tak relax. Dia punya bau memang tak boleh tahan. Kau duduk dari jauh pun dah tergoda sih. Tak, brother ni masak sambil senyum Siap belanja api pula tu. First, kita nak cuba nasi goreng kampung daging petai. Petai banyak dia bagi Rasa rempah tumisan tu balance dia buat. Tak pedas benar, tapi kau boleh request kalau nak pedas. Bila kau masuk je dalam mulut, rasa dia memang kena lah. Ni pula dia punya nasi goreng Cina seafood. Tengok pun dah tergoda. Apa lagi yang aku nak cakap? Lada sulah dengan tumisan seafood dia meresap sampai ke nasi tau. Kena pula bila kau makan dengan ayam goreng ni. Padu je. Yang aku tak puas hati, asal murah sangat. Pakai beras basmati patutnya mahal tau. Dah lah, korang boleh je datang sini. Jalan Pelanduk, Taman Sintik, Pasir Gudang, Johor. Ataupun dorang ada satu lagi tempat dekat Pulai Mutiara, Johor. Okeylah, itu saja untuk kali ni. Bye-bye semua. Kena. Hari ini nasi goreng kampung Jepang. Apa ingredients? Untuk このぐらいのサイズでいかんでいいのかな? Saya kawan, chutney, machi bawang. Apa menu? Minyak, bawang putih. What about the rice? First ever nasi goreng. Look at that. Using a fork. Good? Woo!
Malaysia bukan sekadar destinasi pelancongan dengan pantai cantik, hutan hijau, atau bandar moden. Malaysia adalah negara yang berjaya menyentuh hati pelancong melalui makanan. Dan nasi goreng kampung adalah bukti nyata bahawa keaslian lebih berharga daripada kemewahan. Pelancong Barat pulang dengan cerita luar